Kalau pergi dengan alasan dulu, kau buat apa pun tak jadi. Tetapkan matlamat. Abang bekam, abang buat macam ini, sebab apa? Emas tu ada lagi dan emas yang sama tu boleh bayar hutang pertama, hutang kedua. Contoh macam ni. Katakanlah kita ada hutang RM20,000. Ni soalan ni abang dapat semalam. Budak bekam tanya abang. Bang, kalau tak ada duit, nak beli emas buat apa? Bayar hutang je. Kita hutang. Hutang bank. Hutang bank. Semua ada hutang. Gelandangan yang tak ada hutang. Setiap bulan kita bayar berapa? Setiap bulan kita bayar 500. Ni 500 ni kat bank. Kalau kau cukup-cukup makan bayar ni, kau tak payahlah beli emas. Kau bayar je hutang kat bank tu. Tak payah nak fikir-fikir apa. Rahnu tak payah fikir. Ni kita bayar setiap bulan. So cerita sekarang ni kita mesti ada apa? Simpanan. Siapa yang ada simpanan, katalah simpanan kita 500. 500 ni kalau kita simpan je, duit tu akan susut, akan ada jangka inflasi. Kena faham lah matlamat tu simpanan untuk apa. Okay, paling penting sekali tetapkan dulu simpanan kecemasan paling kurang 3 bulan gaji. Itu tetap dulu. Kena ada cash dulu. Simpanlah ke ASB apa semua. Okay, lebih tu belilah emas. Contoh 1 gram. Beli 1 gram. Okey. Kita ada bayar hutang dekat bank 500 dan kita ada simpanan setiap bulan. Simpanan setiap bulan. Setiap bulan. 500 ni. 500 ni kita beli 1 gram. Okey. Selalu abang cakap dekat TikTok, kita simpan emas tadi mesti ada matlamat. Lepas tu abang cerita. Diingatkan 1 gram tu boleh bayar hutang RM20,000. Mana boleh? Mana boleh bayar hutang 1 gram? Simpan dulu matlamat. Okey, apa hari ni abang nak cerita, basic dah berapa kali ulang tak apa. Berapa matlamat kita nak simpan 1 gram, kita boleh bayar hutang RM20,000. Okey, kita buka Muamalat hari ni. Okey, Muamalat hari ni 499. Okey, ni nama dia nilai marhun. InsyaAllah, Bu, insyaAllah. Okey, 499. Okey, kena ada matlamat dulu. Kena ada matlamat emas. Kalau ada duit nak bayar hutang, bayar je lah. Duit kau kan, duit aku. Okey, 499. Kita ambil 500 je lah. Okey, katalah dekat Aranu, pinjaman dia, nilai marhun dia 500. Okey, sama lah cantik. 500, tapi Aranu akan bagi pinjaman 80%. 500 kali dengan 0.8, mana 1 gram dapat 400. Betul. 500 kali 0.8, 400. Okey, 400 ni kita kena bahagikan. Mana? Kita kena bahagikan. Assalamualaikum. Dia bukan marah, sayang. 20,000. Okey, cerita ni kau tak faham nanti. Okey, ni Arahnu. Kadang-kadang sebut muamalat orang tak faham pula. Arahnu muamalat. Muamalat 500 nilai marhum, dia bagi pinjaman 80%. Okey, nak rujuk mana 500 ni, buka website dia, tulis Arahnu Muamalat, jumpa. Ni tajuk bayar hutang. Hutang bank 20,000 dan juga kita ada simpanan, kita boleh beli emas 1 gram. Dia masih lagi berkisarkan tajuk abang bekam ni TKS. Tebus keluar sebagai. Ini korang tak mahir lagi macam mana nak cerita boleh lah, nak apa lah kan. Okey, kat sini kita akan dapat 400. Okey, yang saya cerita dia target. Okey, target kita ada hutang 20,000. Maknanya 20,000 kita bahagikan. Bahagi dengan 400. So, 20,000 bagi dengan 400, kita akan dapat 50 gram. Okey, 50 gram ni dia bergantung kepada kita. Contoh macam ni, kita bayar bank 500. Ni basic asas. Okey, kita bayar bank 500. So kita kena simpan gram yang sama nak bayar ni, sebab kita akan simpan 50 gram ni, kita masuk Arahnu.
untuk tutup hutang ni. Ni tutup hutang ni. Anu akan bagi berapa? Anu akan bagi 50 gram kali dengan 500 kali dengan 80%. Kita akan dapat duit. Aku tulis macam gini, belum faham lah. 50 kali dengan 500 kali 0.8, kita akan dapat 20,000. 20,000 ni, kita bayar tutup hutang ni. Betul ada orang cakap, bang, kalau kita ada emas ni, kita jual je lah. Seperti kau lah, kau jual je lah. Nak jual, cari abang bekam. Tak payah pening-pening. Kau tak payahlah kau nak ngimul lagi, kata orang Melaka, ngimul lagi. Alah bang, emas ni sayang man nak jual. Nanti nak beli tak dapat 50 gram. Kau rasa kau suka teknik tu, kau jual lah. Kau tak payah cerita, bang ni macam gali lubang tutup lubang. Sekarang kau lah. Ramai untuk komen-komen nanti TikTok abang. Cakap, dia kau, ni cara kita orang. Okey. Sekarang ni, ulang lagi. Kita ada hutang. Kalau ada duit 500 ni nak bayar, tak ada simpanan, tak payah kau simpan emas. Kau bayar hutang macam biasa. Sebab kita akan, peringkat permulaan je kita kena, kata orang ikat put dulu. Hutang kena bayar. Emas kena beli. Simpanan tadi. Yang paling penting, simpanan emas ni, kita tetapkan dulu kena ada cash. Paling kurang pun 3 bulan gaji untuk kecemasan apa-apa nak jadi. Faham? Itu asas dia. Okey. Untuk kita masuk Rahnu, dapat ni, kumpulkan. Ni matlamat kita. Ni matlamat ni. Ni. 50 gram ni. Kadang-kadang orang simpan emas tak ada matlamat. Inilah bercakap matlamat tadi. Okey, bila matlamat ni, kita kumpul-kumpul-kumpul. Untuk apa? Kita dapat duit pinjaman masuk Rahnu, dapat dia tutup hutang bank. Tak ada hutang bank dah. Bila tak ada hutang bank, ini tak bayar dah. Ni tak bayar. Ini kita ada lagi. Dah ada emas dekat Rahnu. Tu janganlah kau beli emas baru pula. So kita ada peruntukan. Bila dah tutup hutang, kita ada peruntukan 1,000 nak tebus tadi. Tebuslah balik. Yang paling penting dia, TKS ni, tebus keluar sebahagian ni, dia mesti asas dia, gold bar, dinar, barang kemas, yang kita mampu tebus satu-satu setiap bulan. Ini asas, ni cerita asas ni. Cerita asas je. Tak kisah. Dia cerita dia sekarang, itu kau dia fikir 50 gram 4 tahun. Abang bekam, tim-tim abang bekam, bila ada 50 gram ni, sementara dia ngumpul kan. Sementara dia kumpul emas ni, dia buat jual. Dapat untung uncit 1 gram RM10. Dia tambah gram dia. RM15. Nampak? Bijak tak MBA? Inilah abang bekam. Kumpul. Nak pakai duit, ada lagi emas. Sekarang ni target abang bekam nak ada 70 lebih gram untuk tutup hutang kita RM30,000. Kumpul lah. Sementara ngumpul tu jual lah. Tapi syuruk ni janganlah jual. Sayang pula aku nak jual tak dapat dah. Syuruk tak dapat, tak ada jual. Okey. Pindah rem okey. Ni. Ni boleh jual. Ni loket nak jual. Jual lah. Sementara tu ngumpul gram. Dia cerita macam ni. Kalau pergi dengan alasan dulu, kau buat apa pun tak jadi. Tetapkan matlamat. Bang, nak kumpul emas ni lama bertahun-tahun saya nak kumpul duit. 4 tahun pun nak kumpul duit. Kau punya alasan pergi dulu, kau akan jumpa susah dulu lah. Kau duduk komen dalam TikTok aku, lah abang memang kena lah. Tahulah siapa diri kau.